Kita teruskan dengan penyampaian anugerah duit raya kepada cucu-cucu Datuk Ye yang akan disampaikan oleh Datuk Ye sendiri. Majlis penyampaian anugerah duit raya Hari Raya Aidiladha dimulakan dengan anugerah cucu paling kuat Nur Kasih binti Nur Muhammad. Silakan cucu paling kacak Muhammad Putra Danish bin Zuhairi. Seterusnya dipersilakan penerima anugerah cucu paling petah bicara Iris Ramadhani binti Nur Muhammad. Seterusnya dipersilakan anugerah cucu kecil-kecil cili padi Muhammad Putra Daniel bin Zuhairi. Buat lari. Seterusnya, anugerah disampaikan kepada cucu paling putih Muhammad Putra Dezrin bin Zuhairi. Seterusnya, anugerah cucu paling manja Dia Dahlia binti Nur Muhammad. Seterusnya dipersilakan penerima anugerah cucu paling bijak Edi Yusof bin Zuraidi. Wow. Kalau papa Zuraidi, kalau pak mak Zuraidi. Dan yang terakhir penerima anugerah cucu paling comel Edi Amal bin Zuraidi. Tengok lagi situ. Itu buat. Comel dah betul balik comel. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ye atas penyampaian anugerah cucu sebentar tadi.